Go. Kita pecahkan air lagi ni. Kalau pancangkan lagi ke? Lagi sikit. Lagi sikit. Dah. Okay. Dah. Ya. Satu botol, dua botol tu. What the hell? Aku dah buat tisu. Satu botol Satu botol tu. Tengok. Sabar kita. Sabar. Tengok betul nanti. Tengok meletup sudah. Okay. Semua? Semua. Tengok. Tak. Oh, tak tekan. Pusing. Macam tu. Okey dah. Jangan stop pusing. Oh. Boleh kita ambil situ. Okey bro. Dah. Ayo pilih. Dia bang. Nak minum gila benda ni. Ha? Patutnya beli 3 kan? Ada banyak lagi. Abang ambil 2 dulu. Dah kan? Ke nak lagi? Lagi sikit. Sekarang lah. Kau suka ais ni? Ha? Kau suka ais ke? Malu. Takkanlah ais di prop lagi. Salah aku Tom. Tak masuk very fast. What's ready? Dah. Wait. Macam tak pergi mana pun. Oh banyak. Oh banyak. Kita nak tukar. Kita tak tahu pun. Aku tahu dah. Banyak lah. Mungkin sampai sini. Ha? Nampak dia lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita cabut terus lah. Okay. Bismillah. Angkat benda tu. Suka? Cukup kan? Ya. Mas tinggi. Okay. Not. Hey. Minta dia bang. Minta dia bang. Weh plastik. Mana? Mak. Bro. What the hell? Useless. Tak ada tak ada. Bukan useless tak kira. Apa selama 15 kali aku dah habis 10 kali aku salam. Kau masuk jangan kau masuk je kan? Lutak kau. Iya. Tadi Waiz dengan Mina letak kek pun dah masuk je. Masuk je lagi tu. Ada ni lagu. Pergi. Habis sekali kita tak potong kereta. Ada pisau sekali. Tak itulah apa kita tak bisa tadi. Apa tadi kata nak apa? Apa? Ayah kot. Pisau. Kek tak payah lagi. Jelly. Cincau. Jadi kita Nak basuh ke? basuh. Dia bukan dia tu. Pipe. Tak. Kita just tempat uduk. Strawberry ni pun nak potong. Ini fruit. Nampak tak? Kalau lah ni boleh pause. Pause lah. Oh record ke? Kau tak record sama dia. Sampai tadi lama sangat kau bawa tak bawa auto tak bagi masa. Bagi story. Saya tak bisa. Abang okey juga. Aku masukkan 5 ringgit.
Dah. Bola. Suka semua lah sebab kita ramai. Ada tisu ke? Tak ada. Tak ada. Kita buat tisu. Belum? Belum? Minta. Minta orang ambil tisu. Minta siapa yang kat asrama lagi tu. Ais. Mesej dekat. Jadi kalau kau kena kacau agresif ni, bawa dia macam nampak macam boleh kan? Saya tadi ambil tisu. Ambil tisu kat bilik aku. Dekat kunci aku sebelah tu ada banyak tisu. Tak payahlah bilik kita. Aku dah kunci. Tak payahlah. Lagi tu nak tisu mana? Dapat nak pisau? Tadi cawan kan? Ha? Yang ini standby je lah untuk round 2. Apa ni? Tak, itu orang lain punya lah. Nak? Personal punya. Mau besar pun beli? RM6? RM6? Dia. Potong. Dia tak telinga. Aku potong. Nanti belum. Takkan nak minum sekarang weh. Rumah. Tekan. Botol air. Tak, ni bukan untuk aku. Hai. Tak yang plastik ni besar sangat mahal. Aku je tak minum. Apa minum? Aku dah minum. Apa ni? Orang dah beli. Aku allergi kat sini. Tak boleh kat sini. Kau allergi kat strawberry ke? Aku tak ikut. Kau allergi kat strawberry? Ada ais lebih lah. Jangan. Mana lagi tak Milo tu? Siapa kau ni? Siapa lah kau ni? Hey, what's up guys? So hari ni kita buat strawberry mojito. Ini kalau minum waktu dekat dengan keringit, sedap ni. Ada kerumahan. Alhamdulillah. Bukan dengan senyuman aku je. Bukan dengan aku je. Oh, sedapnya. Imran, tolong ambil 2 kursi. 3 kursi. Thank you, Imran. Sini apa? Kadang-kadang macam nak buat air second. Alah, kalau manis tambah je lah. Ni lagi kan ada lagi. Kita ramai, tak ada masalah. Macam nak buat air second, maksudnya jelly kena simpan lah. Weh, patah. Iya, kau. Bukan entah. Dia mana macam plastik. Cukup lah strawberry. Letak lychee kat sini. Memang termewah. Strawberry aku telan lagi. Letak lychee dah. Ini bukan allergi. Ini kita namanya. Kau boleh telan juga kat sini. Tak boleh. Aku telah kena bagi reaction. Aku nak betul lagi supaya sakit tangan. Tumbuk. Jangan separuh dah. Boleh buka tangan. Macam Yo, ngap. Okey, kau tarik aku tekan ni. Kat sini. Kan ni tumpul ni. Lebih kau tolak masuk. Lepas tu jelly dia kau pada tu je.
Aku cakap ni dia. Aku cakap. Tak, kan band ke atas kan? Okey, Cun, dah. Okey, dah boleh. Okey tak? Ni dik. Semua ke? Dah lepas semua dah. Tak semua tak apa. Janganlah bagi kulit dia. Mai kat sini, mai kat sini. Mana ada potong pegang yang tu? Letak. Apalah, aku tak kau ni tutup dulu. Dia tak datang meja ni bukan kotor mana pun. Tak boleh jatuh. Bro, ni dia buat apa? Kau dalam ni. Tak, kalau tak Lain ni. Nah. Aku nak pergi senang. Ya, bawa ais cair dia tu. Jadi kocok kat sini ke? Banyak lagi ais tu. Oh, ya ke? Oh, yang okey. itu tak? Mai tau. Ya tahu. Tapi ada dua kan? Kau nak tak dua portion ke kau nak pasal satu je? Potong. Potong lelum lah. Dah, aku cepat kat situ. Cepat. tu. Betul. Jangan potong atas. Tak, biar je. Nanti koyak gila. Tu lah kata aku kat sini. Biar je, bukan siapa tahu pun. Betul. Apa yang kau nak beli? Aku kat sini kau nak aku cakap. Abang mami apa. I know what I'm doing, bro. I've been cooking since I was like fucking 12. This is your fucking. Asal kau potong tepi? Aku nak balik sini. Kalau kau tak nak tengah, tak bagi. Kau nak aku takkan ni. Dia makan apa? Dapat. Go. Nak asingkan gua. Oh, dah potong strawberry. Ni aku asingkan. Bismillah. Kau tujuan ada berapa total? Makan berapa strawberry? Aku perempuan. Makan berapa strawberry? Makanlah banyak mana pun. Ni tak terkesi tau. Aku tak percaya dia kat atas meja ni. Strawberry tu tak apa? Strawberry tak dalam ni sekali. Bukan ada ke dalam? Ni tu mojito, itu strawberry syrup je. Boleh? Itu cold Tak, strawberry. kau potong kat sini. Warna dia kena kat sini terus kotor. Kotor. Kain tu kotor. Itulah kacau. Dah beritahu siapa lah. Nak ais apa? Ais Mana potong meja. Ini merah. Nak aku potongkan tak? Ambil. Nak aku potong kat sini tak? Aku tak tahu. Merah. Tak tahu dia ni apa dah. Nak potong kat mana? Ni ni. Potong kecil lah. Kenapa potong banyak? Asal tak potong dua je? Gini. Potong dua. Kalau video tu potong banyak. Aku ikut dalam video tu. Ya Allah. Ikut sejarah.